Kenapa ada charge yang dikenakan bila nak keluarkan emas public gold? Charge yang dikenakan apabila nak dapatkan emas public gold ni kita panggil gold premium. Gold premium ni nak jawab secara ringkas, dia adalah charge pemprosesan daripada emas mentah kepada end product iaitu gold bar dan dinar. Jadi sebenarnya daripada emas mentah, kita perlu melalui pelbagai proses untuk mencapai end product. Jadi antara proses yang perlu dijalankan adalah proses peleburan emas, kemudian rolling iaitu menipiskan emas, dan kemudian proses mencetak emas, dan akhirnya proses terakhir iaitu perlu mendapatkan emas dengan gram emas yang tepat, iaitu kita panggil proses weight control. Jadi proses-proses ni sebenarnya sangat rumit. Jadi charge gold premium yang dikenakan tu adalah charge pemprosesan daripada emas mentah kepada end product. Dan kalau perasan, charge gold premium public gold sangat rendah sebenarnya berbanding kalau kita tengok dengan kerumitan proses-proses yang saya jelaskan tadi. Nak tak saya kongsikan secara lebih detail apa proses-proses yang terlibat apabila nak menghasilkan end product iaitu gold bar dan dinar? Kalau nak, komen nak di ruangan.